Bro, bagi aku tu lah, sikit je, tak banyak pun. Apa? Semalam pun kau cakap sama. Mahal. Kami memang aku lapar, nak macam mana? Itu kan sikit tu, separuh lah tu. Alang tu, aku tolong kau diet lah. Boleh? Bro, RM10 deh. Nak beli air lah. Beli tak? Kau ni, hari tu RM10 juga. Alah, hai kau ni, aku saja je nak kenakan 20. Apa nanti senang lah aku nak bayar. Tapi, aku tak pernah bayar pun. Double kill. Sekarang aku dah kumpulkan motivasi. Kalau dah naik motivasinya, duit pun ikut naik lah, ikut ada lah. Hampir lah kau ni. Nah. Bro, nak pinjam baju kau boleh tak? Kau ni gimana ni? Aku nak bagi dating. Apa? Habis tu baju kau mana? Tak boleh lah bro, baju aku semua tengah busy. So itulah aku nak pinjam baju kau. Nanti apa pulang beli lah baju aku tu. Tak apa bro, nanti lepas kahwin aku pulangkan. Kahwin? Ya, ni nak buat first impression untuk perempuan tu. Tak gitu. Bapak engkau lah.